Okey, saya sekarang berada di pertengahan Bukit Keluang ni. Ketinggian berapa saya tak pasti sebab saya lupa bawa GPS. Saya nak cuba buat radio check dengan ISQ Foxtrot Kilo Bravo di 9 Mike 4 Romeo Kilo Hotel, tapi tak ada respon. Di 9 Mike 4 Romeo Kilo November saya boleh buat radio check. Okay, sekarang saya cuba KS1 balik ke 9 Mike 4 Romeo Kilo November. Klasifikasikan dia sebagai bagi debit. Debit ni berkaitan di BY 25 9 Mike 4 Romeo Kilo November. Maka nak belok-belok gitu ya, ikut start dia. Masih baiklah, tidak berlaku apa-apa yang tidak diduga. Apa-apa tidak. Nak kata kan, kita tak jauh dah. Gitulah, sebut cahaya, orang kata bara debit. Tapi bukannya debit awak cukup. Pasal lalu kita debit tu awak cukup punya pasal. Over. Okey, nampaknya saya gagal untuk berhubung dengan 9 Foxtrot Kilo Bravo di 9 Mike 4 Romeo Kilo Hotel. Saya minta laluan lagi sekali di 9 Mike 4 Romeo Kilo November untuk memanggil 9 Foxtrot Kilo Bravo. Di sini 9 Kilo Echo Yankee Portable, Bukit Keluang. Tengah Bukit Keluang, tak sampai puncak lagi ni. Over. Pukul lagi okey. Tak pukul lagi over. Ini 2.5 lah kita ubi. Kami kat nampak kaki tu supaya buat lelah lah. Mohon kuasa dia sudah dari pantai ke dia ada tutup jauh. Lepas tu ada lelah sikit gadget. Natal. Aku lelah sungguh ni. Kaki dah baik lah. Okey, tak apa baik. Untuk informasi anda, saya buat rakaman ni juga. Sambil siap ni sambil buat rakaman. Tak apalah Pak Ali, nanti aku upload lah YouTube pun tengoklah. Betul kau berlawak. Nabi kita Foxtrot Kilo Bravo, Nabi kita Kilo Echo Yankee nak turun dah. 7-3 clear, nak pergi karaoke pula bawah. Bye-bye. Jangan baik lah. Telefon dah boleh baik dah.